tu, kat sini. Dia main-main di sini. Mata merah. Tapi pelik dia cuma satu ni. Macam Dajjal. Tiga. Tapi Tiga mata lah. Ini efek sini. Macam Dajjal lah. Assalamualaikum, welcome back to my channel guys. So hari ni kita agak special sikit pada malam ini sebab kita akan collab dengan another explorer team. Apa nama dia ni? Kimi Explore Malam. Dan kami berada di Bungalow British di Bukit Tungku. So sebelah sana ada Kimi Explore Malam. Dia akan explore sana dulu. Sini ada banyak rumah belakang ni pun ada. Okay, yang tim aku 2 orang ni akan masuk rumah ni dulu. Aku dan macam biasa lah, Muhammad ni akan pergi ke dari belakang ni. Oh, belakang mana? Ada anjing. Oh, belakang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana kita nak masuk ni? Kenapa anjing ni tak chill lah? Assalamualaikum. Oh, ada anak dia lah. Patutlah ada anak. Kalau ada anak dia Okay. Okay, satu tempat ni. tak ada ke sana tapi dia ditinggalkan 2015. Oh, 2004 sampai 2015 dia dah buat macam apa ni? Hotel lah. so apa yang aku tahu pula, tempat ni guys, pernah ada wanita yang membunuh diri dia dekat kawasan ni lah. Tak tahu rumah mana satu, tapi di sinilah tempatnya. Memang kat dalam ni. Ni dah masuk belum? Hello? Ada orang kah? Tak ada. Ni boleh pakai ke ni? Baju siapa lah ni? Nampak ambil wuduk ke? Surau ke ni? Macam British ada surau. Surau tu. Can you chill, bro? Come on, bro. Aku tak heran pun dengan anak kau tu. Benci pula. Yo, chill out, bro. Oh my god. Ni dewan ke? Aku ingat tali pinggang tadi. Aduh, pusing. Dulu tu.
Kosong lah. Kalau beli rumah tu mesti banyak barang kan? Kenapa aku kat sini ya? Sini ada anjing tadi ya? Kan? Masuk sana? Ikut tingkap. Boleh. Allah. Oh ni boleh. Okay, kau masuk dulu. Tak apa, aku masuk lah. Kaca. Oh. Rumah kampung aku macam ni lah. Mana rumah ada anjing tadi? Sana ke sini? Aku dah keliru dah. Tak apa. Anggap blackjack lah. Tembak. Blackjack? Untuk? Oh, tak apa. Santai-santai. Ni pakai ni bangka kan. Mana pintu masuk dia ni? Sebelum itu bangka dulu. Bang no? Sebab ada itu dia apa ni? Cara dia ludah-ludah kan. Ludah-ludah? Dia pakai sirih tu. Boring. Apa ni? You? Ni ke? Oh, tu depan tu ya? Oh, ni depan. Oh, hell no. Mana anak dia tadi? Aku nampak. Tu anjing tu. Kau cakap Assalamualaikum ke? Aish, pinjam. Ni rumah apa ni? Rumah orang ke apa? So kita ada 2 bilik. Pilih salah satu. Chill. Apa? Oh ya. Anjing dah belah? Oh, belum. Relax, okay? Tu benda. Sini apa? Sama je ke? Lah. Oi. Semua benda kau langgar ni. Elektrik. Jangan. Tadi Mana ada dah? Awak ni tercabut. Dia pecah anak swimming sekali. Mana? Cuba. Kau kena masuk. Oh, nak tinggal aku eh? Let's get out of here. Macam kenal lah. Pedas sama. Siapa tu?
I don't know. Apa teks eh? Semua dibongkar ya. Tu Najib Razak ke tu? Bukan. Timbalan Presiden. Apa ni, Datuk Maksa. Yasin. Yang tak bertinggi ya. Ada betul. Tak lama. Tak paling tinggi. Aduh, asap malam ni ada. Ada batu. Kau kan? Habis cabut-cabut. Ni apa benda? Siapa jap? Peti besi ke? Tim aku jumpa peti besi ya. Mana peti ya? Sekejap. Sana ada 2, 3. Cuba kan? Dah. Tinggi. Kosong je sebab tak ada apa. Tak macam kat sini. Macam Monihis kan. Oh. Cik yang cacah. Ni pun sama? Pun sama. Dia besi ke? Tolonglah buka. Ada apa ni? Jongkong emas. Itu. Apalah, kita move on lah. Let's go. Kita tunggu dorang lah. Ada jam? Bunyi gelap situ. Tapi ada sah bunyi kecil. Aku tak dengar. Sorry guys, tak record pula tadi sebab aku tengah tunggu ni. Di sini ya? Oh, lubang pula tau. Sebaik perasan. Lubang apa ni? Longkang kan? Dari sini aku dengar. Tengok badan lah. Saruk pokok. Guys, ni rumah kedua. Rumah kedua kalau tak dia. Rumah keberapa ni Zam? Oh, ada bathtub.
semut. Semut kat pokok ni. Jangan langgar pokok ni. Pokok tak tahu. Tapi ada semut. Ada rumah ni. Lubang lagi bahayanya. Dia orang ambil penutup besi pula. Besi ke bang? Asia. Oh, ingat limited cari dia buat. Rumah pula. Tapi kecil ni. Ya, kita tunggu Abang Kimi dulu. Hey guys. Ini dia Abang Kimi tu. Ya. So korang boleh follow account dia yang tertera di screen. Okay. Kita akan menuju ke lokasi seterusnya. Kat belakang sana. Tadika. Tadika belakang sana. Engkau yang uji kali nanti? Apalah. Benda guys. Ilham tak nak uji nyali tu. Come on Ilham. You can do this bro. Boleh. Inilah masanya. So yang akan uji nyali adalah Faiz guys. Ada apa duduk? Ada putih. Dia nampak benda putih ke? Tak, dia nak cuma letak belakang subjek. Cuma dia belakang saja. Boleh. Kau letak kat sini lah. Kau letak kat sini. Dia sama subjek ni. Ni. Faiz, nama dia Faiz. Ini subjek. Ini subjek. Okay, aku letak kat sini. Duduk nak pun kira bergerak sikit lah. Kalau kejap sana kejap sini pun boleh. Oh, betul ke dekat kau kan? Dia berpaling lah. So nanti kau panggil ni, panggil Zaz. Tapi badan stay sini. Badan stay sini lah. Jangan gerak lah. Jangan gerak. Duduk situ. Duduk je. Kalau nak rasa berpaling stay kat tu pun boleh. Ada pun boleh. Bagus lah stay ke? Nampak rantai. Besar sini. Kau nampak subjek tak? Okay guys, kita akan mulakan tak lama lagi. Baik. Okey kan? Okey. Dalam rumah ada orang masuk kan? Ada. Boleh. Cuma 10 ke sana? Kejap je kan? Boleh kan? 5 minit. 5 minit juga. Okay. Ilham pula guys. 5 minit.
Sini geng, tunjuk geng. Tunjuk. Maaf buka lampu. Belah sini. Kalau tu kat sini satu. Belah sini tak ada. Sini geng. Kalau belah-belah apa ni? Tu belah sini. Dia main-main di sini. Kat belah belakang. Okey. Okey. Dia main kat sini. Tapi tadi sekarang dah tak ada. Okey. Mata merah. Tapi pelik dia dua satu ni. Macam dajal. Tiga. Satu. Tiga mata lah. Ini sepet. Sini. Macam dajal lah. Okay guys, setakat ini sahaja dulu video. So guys, jangan lupa share, subscribe dan like ya. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye bye.